Pernah tak kita terfikir macam mana sistem pendidikan kita nak hadapi masa depan yang serba digital ni? Hari ni kita akan bedah siasat dasar pendidikan digital Malaysia. Ini satu plan yang cukup besar yang dirancang untuk ubah terus cara generasi akan datang belajar. Jom kita fahamkan sama-sama. Anda tahu kan, perubahan besar selalunya tak datang macam tu je. Mesti ada sesuatu yang cetuskan ia. Dan untuk pendidikan digital di Malaysia, pencetusnya adalah satu krisis global yang kita semua lalui, iaitu pandemik COVID-19. Cuba kita ingat balik, masa-masa kelam kabut bila semua orang terpaksa belajar dari rumah. Itu bukan sekadar satu cabaran, tahu tak? Ia sebenarnya macam satu ujian yang tiba-tiba dedahkan semua isu dan kelemahan yang dah lama ada dalam sistem pendidikan kita. Okey, 36%. Mungkin nampak macam sekadar nombor kan? Tapi cuma kita fikirkan sejenak. Ini bermakna lebih 1/3 pelajar kita terputus terus dari pendidikan mereka. Ini bukan lagi statistik. Ini adalah satu panggilan kecemasan. Jurang digital ni dah jadi isu nasional sebab masa depan hampir 4 dari 10 pelajar kita berisiko. Dan isunya bukan setakat gadget je. Ia juga tentang kesediaan kita, terutamanya para guru. Data ni tunjukkan sesuatu yang penting. Hanya 2% je guru kita yang berada di tahap mahir atau advance dalam kemahiran digital. Jelaslah, kita bukan saja perlukan hardware, kita juga perlukan software dalam diri pendidik kita. Nah, petikan daripada Menteri Pendidikan ni menarik kan? Ia mengubah cara kita pandang pandemik tu. Daripada sekadar satu masalah, ia dilihat sebagai pemangkin, satu push factor yang memaksa kita untuk bergerak lebih pantas ke arah era pendidikan digital. Dan dari sinilah lahirnya Dasar Pendidikan Digital atau DPD. Jadi, sebagai jawapan kepada panggilan kecemasan tadi, lahirlah satu visi yang besar. Matlamatnya bukan lagi setakat nak ajar budak-budak guna komputer. Sasarannya jauh lebih tinggi, iaitu untuk melahirkan satu generasi yang kita panggil fasih digital. Tapi, apa sebenarnya maksud fasih digital ni? Adakah ia sekadar pandai guna apps? Oh, jauh lebih dari itu. Ia bermaksud pelajar kita jadi pencipta, pemikir kritis dan penyelesai masalah yang kreatif. Mereka bukan lagi pengguna teknologi yang pasif, tapi mereka adalah arkitek yang aktif membina dunia digital. Semua ciri-ciri ni, pemikir kritis, inovator kreatif, pandai bekerjasama, ini bukan angan-angan kosong. Ini selari dengan kemahiran yang diperlukan untuk masa depan, seperti yang digariskan oleh Forum Ekonomi Dunia. Pendek kata, kita sedang menjadikan generasi kita untuk pasaran kerja abad ke-21. Okey, ada visi yang hebat tu satu hal. Tapi macam mana nak jadikan ia kenyataan? Mestilah kena ada plan tindakan yang konkret dan tersusun. Jadi, jom kita tengok macam mana DPD merancang untuk realisasikan semua ni. Sebenarnya, dasar ni ada 6 teras utama. Tapi untuk kita senang faham, kita boleh ringkaskan jadi 3 tunjang utama. Pertama, insan. Ini merangkumi pelajar, guru dan pemimpin. Kedua, peralatan, iaitu infrastruktur dan kandungan digital. Dan ketiga, kerjasama, yang melibatkan rakan-rakan strategik. Ia satu pendekatan menyeluruh 360 darjah. Dan ini yang paling penting sekali. Di sebalik semua perancangan teknikal ni, ada satu prinsip yang menjadi panduan utama. Tiada siapa yang akan ketinggalan. Ini adalah satu janji, satu komitmen untuk pastikan setiap pelajar, tak kiralah dari bandar atau luar bandar, dapat manfaat yang sama. Satu perkara yang kita kena faham, DPD ni bukanlah idea yang muncul tiba-tiba dari kosong. Sebenarnya, ia adalah kesinambungan dari usaha yang dah lama berjalan. Jom kita lihat apa langkah-langkah yang dah pun diambil. Percaya tak, perjalanan pendidikan digital kita ni dah bermula sejak zaman 80-an lagi. Daripada kelab komputer, kemudian projek sekolah bestari, sehinggalah ke pelancaran platform D5. Jadi, DPD ni sebenarnya dibina di atas asas yang telah diletakkan sejak berdekad lamanya. Dan ini bukan cakap-cakap kosong. Dari segi perkakasan, pelan yang jelas sedang berjalan. Kita boleh nampak sendiri datanya. Ada pelan 3 fasa yang tersusun untuk pastikan kesemua lebih 10,000 sekolah di Malaysia dilengkapi dengan infrastruktur yang sepatutnya. Fasa 1 dan 2 dah berjalan dan fasa ketiga akan menyusul. Lepas tu, kita ada D5. Bayangkan, ia macam sebuah sekolah maya untuk semua pelajar dan guru di Malaysia. Ia bukan sekadar tempat simpan buku teks digital tau. Dalam tu ada beribu-ribu video, ada pautan ke sumber-sumber negara, ada tuition percuma dan juga aplikasi interaktif macam Canva dan Kahoot. Semuanya di satu tempat. Okey, kita dah ada visi, kita dah ada pelan, kita dah ada alatan. Jadi, macam mana agaknya rupa bilik darjah masa depan nanti?
Jom kita bayangkan sekejap. Lupakan cara lama yang hanya bergantung pada buku teks. Bayangkan, pelajar kita boleh masuk ke dalam tamadun Mesir Purba guna VR atau torokai sistem solar guna AR. Pembelajaran akan jadi satu pengalaman yang imersif dan interaktif, bukan lagi sekadar membaca fakta. Dan yang paling best, ini bukan lagi cerita dalam filem science fiction. Benda ni dah betul-betul berlaku di sekolah-sekolah kita sekarang ni. Visi masa depan ni sedang kita bina di depan mata kita. Jadi, secara ringkasnya, inilah perubahan paling besar yang kita nak capai. Kita sedang beralih dari sistem satu saiz untuk semua yang berasaskan buku teks kepada satu ekosistem pembelajaran yang lebih peribadi, lebih fleksibel, di mana setiap pelajar boleh belajar mengikut rentak dan minat mereka sendiri. Jadi, pelan dah ada, kerangka dah tersedia, visinya pun jelas. Tapi, teknologi dan dasar hanyalah alat. Kejayaan sebenar bergantung pada kita semua. Guru, ibu bapa dan para pelajar. Persoalannya sekarang bukan lagi apa rancangannya, tapi adakah kita semua sebagai satu negara dah bersedia untuk sama-sama jayakan misi ni?